Telefilm Lemang Emak Rendang Ibu disiarkan pada 21 Mac 2026, Sabtu. Jam 9.30 malam di saluran TV OK. Idea Datuk Razlan. Arahan Izwan Mokhtar. Terbitan Dark White Creative Solutions. Dibarisi pelakon oleh Nat Zainal, Aidil Aziz, Khatijah Tan, Haura Jamanulail. Telefilm ini mengisahkan kehidupan Hafiz, seorang jurutera, dan Sabrina, pengusaha kek dan Sri bersama anak-anak mereka Hanom dan Haura. Mereka diuji apabila kesibukan kerja dan perbezaan pendapat tentang lokasi beraya menimbulkan konflik keluarga. Keegoan masing-masing membuatkan mereka hampir menyambut Aidilfitri tanpa keluarga tersayang. Namun tanpa disedari, Hanom dan Haura merancang sesuatu yang menyatukan kembali keluarga mereka. Jangan lupa saksikan telefilm Lemang Emak Rendang Ibu.